Okey murid-murid, hari ni cikgu nak buat aktiviti dekat luar bilik darjah. Jadi kamu semua kena beratur betul-betul dan ikut cikgu pergi ke pondok, okey? Jom. Yeay! Okey, jom semua. Jom. Rakan-rakan, jom pergi pondok. Jom. Yeay! Okey murid-murid, hari ni kita akan buat aktiviti menulis. Cikgu akan bagi satu ayat dan awak kena sambung ayat tu dalam buku tulis masing-masing. Boleh? Boleh, cikgu. Semua, cikgu nak kamu sediakan satu pensel dan satu buku. Boleh? Boleh, cikgu. Jadi kamu kena beri perhatian yang betul-betul Cikgu nak bagi kamu satu ayat dan kamu perlu sambung jadikan satu cerita. Boleh? Boleh. Okey. Ayatnya berbunyi sebegini. Pada suatu hari, Ali terjumpa sebuah pokok yang aneh. Cikgu ulang. Pada suatu hari, Ali terjumpa sebuah pokok yang aneh. Disebabkan cikgu bawa kamu pergi luar, cikgu nak kamu guna apa-apa saja yang ada di sekitar kamu untuk bantu kamu tulis cerita ni. Boleh? Boleh. Cikgu bagi kamu masa 15 minit untuk reka satu cerita dan cikgu akan pilih salah seorang daripada kamu untuk ceritakan. Boleh? Boleh. Bagus anak murid cikgu. Okey, semua dah siap? Dah siap, cikgu. Cikgu nak pilih salah seorang daripada kamu untuk ceritakan balik cerita yang kamu tulis tadi. Ada siapa-siapa yang nak? Saya. Alamak, ramainya nak. Macam mana ni? Okey, cikgu tahu. Kita main tali lek nak. Siapa menang, dia kena ceritakan cerita dia tu dekat kawan-kawan. Boleh? Boleh! Tali tamplong. Tali tamplong. Yeay! Baiklah, disebabkan Taufik yang menang, cikgu nak Taufik kongsikan cerita yang Taufik cerita tadi dekat kawan-kawan. Boleh ke Taufik? Boleh, cikgu. Dengar ya rakan-rakan. Pada suatu hari, Ali terjumpa sebuah pokok yang aneh di tepi hutan belakang rumahnya. Ali mendekati pokok itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika Ali menyentuh batang pokok itu, tiba-tiba salah satu dahan pokok itu bergoncang-goncangan, seolah-olah pokok itu sedang menyambutnya. Dari celah daun, muncul sebiji buah kecil berbentuk bulat yang memancarkan cahaya lembut. Ali mengambil buah itu dan berdapati ia sangat ringan serta mengeluarkan bau yang harum seperti madu. Tiba-tiba, satu suara lembut bergema di sekelilingnya. Wahai manusia kecil, terima kasih kerana menemui aku. Siapa kau? Siapa kau? Aku pokok penjaga alam yang hanya muncul kepada manusia yang berhati tulus. Suara itu datang dari pokok itu sendiri. Sejak hari itu, hidup Ali pun berubah. Dia menjadi sahabat kepada hutan, berkomunikasi dengan haiwan dan menjaga alam sekitar dengan penuh kasih sayang. Pokok itu pula terus berdiri megah menunggu manusia seterusnya yang berhati sebaik Ali. Wah, pandainya Taufik. Jadi semua dah faham kan macam mana aktiviti kita hari ni? Faham. Bagus semua. Jadi lepas ni kalau cikgu suruh awak tulis satu cerita, awak dah boleh buat kan? Boleh.
Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid.